Wow, memang sedap guys. Kita letak sambal gepuk ni dekat atas ayam ni tu. Okey, tengok ni guys. Sedapnya ayam goreng ni. Ini kita nak makan sambal kosong dulu tanpa kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Pedas ni. Tak apa. Kita teruskan lagi. Makan lagi. Untuk korang, sambal gepuk. Kita makan dengan kebus sikit kacang hijau. Yang ni dia lebih berlemakkan lagi korang punya sambal tu. Untuk korang. Sedap. Memang sedap gila. Dia pedas. Tapi bila dia campur dengan kacang, dia jadi pedas berlemak. Kalau korang suka dengan pedas, boleh lebihkan sambal gepuk ni. Tapi kalau korang tak tahan sangat pedas, boleh lebihkan paste kacang hijau ni. Terpulang pada korang nak design macam mana korang punya kepedasan tu. Sambal dua ni, asyik baik aku ambil cepat. Kalau tidak, memang sold out. Selalu sangat sold out. Jadi kalau korang tengah nampak sambal-sambal ni tengah available, beli terus. Okay? Beli sekarang.